So hari ni aku dekat KSL, Esplanade Klang. Aku rasa ni baru kali kedua kita datang mall ni. Kenapa? Apa yang kita buat kat sini? Jarang kita nak nampak satu kereta parking dalam mall. Yang kedua, kau bawa jack, kau bawa segala tool, kau bawa segala apa. Sebab hari ni kita nak buat live installation air suspension dekat GR Yaris ni. Korang pun semua tahu yang mana ini. Kita tak nak cakap yang pertama, tapi tak ada nampak lagi GR Yaris yang pakai. And then apa yang kita pakai? Magic Air, SE system, memori, 4-way. Dan kalau korang sama-sama nak tengok macam mana proses installation dia, yes, korang boleh datang dekat sini. Kita akan start mungkin dalam pukul 1 and then kita akan habis dalam mungkin pukul 6, pukul 7. Kita akan cuba siapkan dalam masa 6 ataupun 7 jam sampai kita boleh settlekan air suspension GR Yaris. So korang jangan lupa datang sebab ada banyak lagi kereta-kereta yang lain. Dia ada indoor, dia ada outdoor. Dan e-shopping mall tak ada barricade untuk siapa kawan-kawan team media nak bawa anak bini jalan and so on. Sangat dialu-alukan. Tak ada tiket, tak ada apa. Cuma bawa duit makan je dengan duit shopping beli jajan anak. Alright, let's go. Aku tak sabar nak tengok macam mana rupa dia.